Wih, awal-awal dah pacak. Awal-awal dah pacak guys. Robot ni orang kata power, tapi kalau aku bagi dia RM150, boleh tak dia grow sampai jadi $500. So, jadi aku akan test robot ni sendiri hari ini. Kita akan tengok adakah dia berjaya ataupun dia akan fail. Kalau dia fail, tak apa, aku tak akan recommend. Tapi kalau dia sukses, dia berjaya, korang hati-hati. Kemungkinan besar robot ni akan jadi turning point pada hidup kau, untuk kau ubah hidup daripada hidup biasa-biasa kepada hidup yang luar biasa guys. Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfah. So macam biasa korang kenal aku sebagai seorang trader forex, tapi trader forex yang bukan sekadar trade forex. Kita trade juga currency, kita trade juga Bitcoin, kita juga trade gold. Dan hari ini aku nak datangkan satu lagi robot trading yang trade fokus dekat gold. Okay, ini bukan video tutorial yang biasa. Hari ini kita akan bereksperimen, sebab aku tak suka sangat cakap pasal teori-teori ni yang mengarut ni. Kita akan terus ke bahagian practicality. Kita akan buat eksperimen dekat satu robot trading ni. Kita nak tengok boleh tak dia sahut challenge yang aku nak bagi hari ni. RM150 ubah kepada RM500. RM500? Bukan. $500 tanpa gagak. Let's go. Summary sikit. Summary sikit kepada robot trading ni. Siapa yang tak tengok lagi video yang lepas, video yang sebelum ni, korang kena tengok dulu, baru korang boleh datang ke video yang kedua ni. Sebab video ni kita akan cerita dengan lebih dalam apa SOP yang robot ni guna, macam mana kita nak bagi dia, nak setting dia, tune dia kau-kau supaya dengan setting ketat ni RM150 kita boleh upgrade kepada $500. Korang bayangkan daripada ringgit Malaysia korang berjaya convert kepada $500. Siapa nak bagi kan? Okay, kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. So, first kali kita kena tahu RM150 ni kalau kita tukar kepada US dollar, berapa nilai yang kita akan dapat? Jom kita tekan kalkulator sama-sama. Kalau kita tengok pada 11 Jun 2025, RM150 nilai tukaran kepada US dollar adalah sekitar 4.25. 1 USD bersama dengan 4.25 ringgit. RM4.25. So $150 kita bahagi dengan 4.25 bersamaan dengan $35.29. 35.29. So 35.29 ni kita nak convert, nak jadikan ataupun kita nak bagi dia grow menggunakan robot trading ni. Ni bahasa-bahasa trading lah. Mana-mana yang baru newbie korang kena biasakan dengan terms ni, sebab Cap akan selalu ulang terms ni. Kata dalam Cap punya YouTube ni 35.29 kita akan convert kepada $500. Bila kita dah siap install semua, nak tengok kan macam mana Cap install ni. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video-video sebelum ni, ataupun korang kena tunggu Cap punya next project, iaitu Cap nak adakan satu workshop berkenaan dengan robot trading full. Tak ada selindung, tak ada sembunyi-sembunyi punya cost. One day punya cost. InsyaAllah kita akan buat dekat satu tempat yang grand, limited edition punya tempat. Maksimum mungkin 3-4 orang je. Tak nak ramai. Sebab ramai macam mana aku nak mengajar awak semua kan. Kalau ramai susah. Sekarang ni kita tak nak kejar fame, kita nak kejar value. Supaya untuk 3-4 orang yang akan datang workshop ni, Cap boleh ajar diorang daripada tak tahu apa-apa pasal trading, boleh guna robot trade, dan juga yang paling penting boleh buat profit. Okay, itu yang paling penting sebenarnya. Kita nak profit. Kita tak, kalau boleh tak nak tahu pun semua benda ni. Tak nak tahu pun trading ni naik turun macam mana. Tapi at least sebelum kita nak ke arah itu, kita kena tahu lah sikit. Tak perlu nak tahu lebih dalam ilmu makrifat detail. Buat apa? Janji kita ada duit, sebab kita sekarang memang tak ada masa. Sehari 24 jam je. Berapa banyak masa yang kita boleh invest untuk belajar financial ni apa semua. Kalau ada jalan yang shortcut yang Cap boleh bagi kat awak semua, kenapa awak nak ambil jalan yang jauh kan? Cap dah lalui benda ni selama 10 tahun dan aku dah kompreskan semua benda. Tinggal korang nak ikut je. Korang nak ikut jalan yang jauh ke korang nak ikut yang jalan yang kompres? Korang pilih sendiri. Okay, so stay tune. Workshop later. Nama workshop pun tak tahu nama apa lagi. Standby. Relax. Pendaftaran tak dibuka lagi. Okay, pendaftaran tak dibuka lagi. Korang relax je. Yang penting korang masuk je channel Telegram dekat bawah. Lepak kat situ dulu. Sebab golongan yang paling awal akan terima berita workshop ni adalah orang yang masuk dalam channel. Itu Cap akan janjilah. Cap akan open dekat orang dalam channel dulu, baru kita akan open dekat public. Tapi aku rasa memang orang public tak ada channel, sebab seat ni memang kita nak buka 4-5 je. Macam mana public nak insta kan, memang confirm tak sempat. Memang garanti tak sempat.
Kita berbalik kepada sistem yang ada dalam MT4 ni. Kak dah siap install semua, dah siap download semua tick story, data semua dah complete. Tinggal kita nak check je, boleh tak dia grow kan, macam kita cakap tadi, RM150 kepada $500. Jom. Kita guna setting yang sama je. Setting yang default setting, okay. Nampak ni Kak dah tekan reset ni, maksudnya kita tak ada ubah apa-apa setting robot Evo Trade ni. Okay. Kak dah masukkan 35 point berapa tadi? 29. Okay. 35.29. Modal $35.29 bersama dengan RM150 ni. Dan tengok ni, dia boleh grow tak ni? Adakah dia akan fail ataupun dia akan sukses? Dia akan bagi aku duit. Okay. Bukan dia bagi duit. Ini asbab bagi duit. Yang bagi duit Allah Ta'ala. Okay. Alright. So, jom kita tekan Bismillah. 1/1/2025 sehingga 11/6/2025. Ini kita test panjang sikit lah selama 6 bulan. Kita kan bagi dia challenge ni $35 kepada $500. Besar challenge tu kan. Kena bagi dia masa sikit. Jom kita tengok. Jom tengok graf. Uish, awal-awal dah pacak. Awal-awal dah pacak guys. Untuk yang baru-baru je join channel Cap ni, baru join YouTube Cap, kalau kau tengok graf pacak ni, maknanya dia tak ada loss lagi. Maknanya dia masuk-masuk terus dia profit. Maknanya kalau kau tengok kat sebelah kanan ni, awal-awal dia dah jejak $47. Okay. Alright, so tengok tadi dia ada turun kejap. Nampak daripada 47 dia turun, graf ni turun kepada $42. Maknanya dia ada rugi. Meniaga apa tak rugi kan? Inilah rugi yang ada dalam trading gold. Nanti kita sebut forex ramai bising. So kita cakap trading gold. Sebenarnya lebih kurang sama je semuanya. Cumanya gold ni orang suka trade sebab volatility dia tinggi. Itu je. Berbanding dengan currency sekarang, volatility dia lebih rendah. Dia tak terlalu spike. Jadi orang akan teruja untuk trade benda yang high volatility. Contoh macam crypto kan, orang trade Bitcoin apa semua tu. Sebab apa? Sebab dia volatility tinggi, bukan sebab dia ada nilai apa pun kan. Yang betul-betul bernilai atas dunia ni apa? Iman dan takwa. Okay. So sekarang ni dia dah jejak $100 yang pertama. Ting 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 ting. Okay, dia dah jejak $100 yang pertama. Okay, daripada $35 dia dah berjaya naik sehingga $117. Kita tengok. Naik lagi. Kita bagi dia masa 6 bulan. Boleh ke dia pacak? Sampai $500. Okay. Korang perasan tak? Dia macam ambil masa lama sikit untuk graf tu macam naik sikit ataupun turun sikit. Dia macam tak naik turun tu, tak macam robot lain. Robot lain bila kita backtest kan dia macam zigzag macam tu kan. Naik turun tak pun dia pacak terus kan. Dia macam lama. Sebenarnya aku rasa dalam sebulan tu tak banyak entry. Maybe dalam 8 ke 9 entry ataupun 10 entry je. Yang mana memang orang yang tak biasa dalam trading dia akan rasa stres. Apa hal hari ni tak ada entry langsung. Itu masalah korang lah, bukan masalah Cap. Cap kalau boleh tak ada entry langsung pun tak apa. Janji robot tu buat profit. Macam mana tu kan? Okay, nampak dia dah keras ni. Dia dah lekat dekat 200 ni. Kenapa? Kenapa dia dah lekat kat 200? Adakah dia MC? Ataupun dia berhenti dekat bulan yang ke-6? Oh, maknanya dia dah berhenti dekat bulan yang ke-6. Kita test daripada 1 hari bulan 1 2025 sehingga 30 hari bulan 5 2025. Selama 6 bulan kita bagi dia chance untuk convert $35 tadi, RM150 kepada $500. Okey, maknanya dia sekarang ni dah gagal. Robot ni dah kira gagal dah. Aku takkan recommend lah. Kau jangan pakai lah robot ni. Okay. Walaupun dia dah profit daripada $35, dia dah profit kepada $213. Dia tak capai $500. Ni gagal. Ni gagal. Tak best. Jangan pakai. Biar Cap je pakai robot ni. Korang tak payah pakai. Biar Cap je pakai. Serious? So sekarang ni aku nak cabar korang semua untuk guna robot ni. Daftar Icon Chain FBS, okay, deposit sebanyak $35 ataupun RM150. Okay, korang run je robot ni, bagi dia capai $500. So siapa yang boleh berjaya buat, korang DM aku, ada hadiah special untuk awak. Tak kisah ambil masa berapa lama, sebulan ke, 2 bulan ke, setahun ke. Untuk robot ni aku dah niatkan orang pertama yang boleh bagi $500 daripada $35 guna robot ni semata-mata ada hadiah special untuk korang. Okay,
So kalau korang nak pakai robot ni, nak join challenge yang aku bagi sekarang ni, yang aku announce ni, masuk ke link channel Telegram, dekat situ ada robot ni, download dan guna. Tapi kalau tak tahu nak guna, tak reti nak guna tu, itu kena tunggu workshop. Workshop on the way. Kita tengah bincang dengan FBS, dekat mana nak buat, berapa lama boleh buat, orang kata berapa hari kalau nak buat, macam mana dia nak sponsor kita, itu kena tanya FBS. Okay. So kalau korang rasa perkongsian kali ni, robot kali ni sangat bagus dan sangat orang kata memberi korang motivasi untuk teruskan dalam trading, yang mana dah rasa give up dalam trading tu, tiba-tiba korang rasa lepas tengok video cap yang ni pasal Evo Trade ni, tiba-tiba rasa orang kata ada ong lah. Okay, tolong like, komen dan share dekat kawan-kawan lain yang down macam korang juga. Macam korang lah yang tengah down tu, tengah tengok video ni, mesti macam mana aku nak buat profit dalam trading ni. Dah try banyak kali tapi tak profit pun. So lepas korang tengok video ni, korang rasa kalau korang okay, ada satu jalan baru yang kita kena ikut, jalan robot trading. Trade manual dah jahanam ni, tak pandai sangat. So tolong like, tolong komen. Bila korang komen, maknanya benda ni akan naik FYP kat YouTube ke babum. So aku akan teruskan je backtest robot ni sehingga dia mencapai 500 USD yang pertama. Tapi kita tak boleh buat lah video ni panjang-panjang. So kalau korang tengok bila dia akan start capai 500 USD, berapa lama dia nak ambil, korang kena tunggu next video cap akan cover selepas ini. Sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Salute. Bye.